Sampai bila kau nak layan kopi 3 in 1 aja dekat hotel kan? Setiap kali check in, mana-mana hotel akan bagi free 3 in 1. Itu pun yang korang tak berapa nak layan. Pasal korang tengok ni, alah ini tak best lah kan. Hari ni aku ada alternatif untuk korang yang suka check in check out hotel ni. Ada je yang jenis nak layan kopi malam-malam kan, tapi kopi yang hotel bagi tu pula tak berapa nak syok. Dekat tangan aku ni ada 2 jenis kopi. Yang ni Colombian dan yang ini decaffeinated. So apa beza dua benda ni? Yang ini of course lah decaffeinated, tak ada caffeine. Yang ini pula Colombian. Nama pun Colombian, of course daripada Colombian. So dua-dua ni adalah daripada brand Puro, freeze dried coffee. Ini high quality punya kopi lah. Harga satu ni tak mahal mana pun. So kalau korang kat hotel korang nak layan kopi, inilah kopi yang betulnya. So baloi lah kan. Korang bayar hotel mahal satu malam kan, tapi malam korang nak lepak, nak healing dekat balkoni, korang nak layan kopi, tapi kopi pun kopi yang tak berapa nak syok. Korang layan kopi ni betul kopi premium kan. Rasa dia pun lain lah. Rasa dia lagi mantap. Dia tak sama macam kopi-kopi yang lain. Aku nak explain pasal rasa lebih-lebih ni pun takut korang tak percaya. Apa korang tunggu lagi? Korang boleh tekan beg kuning dekat bawah ni. Manalah tahu korang dapat promotion murah-murah. Grab je lah terus. Simpan kan. Nanti check in check out bawa je. Saiz dia pun compact. Memang hotel punya saiz lah ni. Okay.